Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat ilmu rukun dan asas, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kembali berjumpa dengan anda semua. Tentunya di channel Ilmu Rukun dan Asas diberi barakah ini dan manfaat ini. Namun, sebelum itu dengan kerendahan hati, saya meminta anda semua terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol loncengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Sahabatku semua, sembahyang 5 waktu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Rasulullah sehinggalah ke hari kiamat. Asalnya 50 waktu dikurangkan hingga menjadi 5 waktu sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil hadiah ini dengan membawa roh dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik daripada bumi hingga ke Sidratul Muntaha, berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling tinggi martabatnya sehinggakan malaikat Jibril alaihi salam pun tidak dapat lepas memasuki ke tempat itu. Sekiranya malaikat Jibril melangkah masuk akan terbakar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dengan berkasut menghadap pencipta alam semesta. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada makhluknya menghadiahkan solat 5 waktu di mana mengandungi banyak rahsia di dalam solat yang banyak manusia tidak faham dengan perintah solat tersebut. Perintah solat kekal kepada semua manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Perintah solat hanya terpakai di atas dunia ini sahaja. Perintah solat terbatal pada hari kematian manusia yang berada di atas muka bumi ini. Tiada solat di alam barzah, tiada solat di alam mahsyar, tiada solat di dalam syurga. Sebagai manusia yang bergelar seorang bapa, datuk, ibu, nenek haruslah berdoa supaya anak, cucu dan seterusnya ke bawah sehinggalah ke hari kiamat tidak meninggalkan solat 5 waktu. Kita melakukan kesalahan sekiranya tidak mendidik anak, cucu supaya mereka mendirikan solat 5 waktu. Jika kita sudah mendidik tetapi diuji dengan anak, cucu atau ahli keluarga yang tinggal solat di masa lain, maka kita terlepas daripada hukuman kerana tidak mendidik mereka dan dosa meninggalkan solat ditanggung oleh mereka sendiri bila mereka sudah mencapai umur dewasa yang sudah boleh berfikir apa yang baik dan buruk. Kita boleh membaca doa Nabi Ibrahim AS supaya ahli keluarga mendirikan solat hingga akhir hayat kita. Janganlah kita jemu meminta Allah Subhanahu Wa Taala menolong, membantu, membimbing, memberi kekuatan roh dan jasad kepada ahli keluarga kita sentiasa mendirikan solat di dalam apa jua keadaan. Kita juga harus berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita isteri dan keturunan yang soleh, solehah dan baik yang menyenangkan mata, dan kita menjadi imam ikutan kepada mereka yang bertakwa
dengan merujuk ayat surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-74. Berdoa juga dengan ayat daripada surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-23 supaya kita semua sekeluarga dihimpunkan di dalam syurga nanti dan kita tinggal di dalam syurga mengikut tingkatan amalan yang sudah kita lakukan semasa hidup di atas dunia ini. Surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ayat ke-40. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Ayat ke-74. Surah At-Tur surah ke-52 ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mar'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Iaitu syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka
dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka. Sedang malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu. Ayat ke-23. Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul supaya boleh meresap ke dalam sel di dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap yang maksima yang membolehkan tubuh badan sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga gunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cerdas, serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negeri akhirat. Semoga dengan perkongsian ilmu-ilmu tersebut dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga kita bertemu di video yang lain dengan ilmu-ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat kepada kita semua dan merubah kualiti hidup kita kepada keadaan yang lebih baik. Kita semua insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan